Kerana pada pendapat saya, angka besar ini hanya akan bermakna sekiranya pelaksanaannya benar-benar berkesan dan menyentuh keperluan sebenar rakyat. Walau bagaimanapun kita tetap menyambut baik belanjawan atau peruntukan ini, tetapi cabaran utama masih terletak pada isu pelaksanaan. Kerenah birokrasi ataupun red tape dengan izin, ketulusan, kelewatan projek, tiada atau kurang pemantauan dan banyak lagi yang sering berlaku di lapangan seperti jalan raya atau jalan perhubungan yang amat diperlukan tidak diluluskan, projek yang dijanjikan lambat siap, sekolah daif terus daif belum dibaiki, bekalan air dan elektrik sering terganggu, liputan internet yang tidak berkualiti dan banyak lagi. Dan inilah Puan Yang Tua, realiti sebenar yang masih dihadapi rakyat di pedalaman termasuk di kawasan saya di Seri Aman. Sebagai contoh, Puan Yang Tua, saya bagi contoh sebuah projek di kawasan saya, iaitu projek pembinaan jalan kampung Titingkah di Kampung Sungai Putong, Unduk, yang dianggarkan berjumlah 236 juta, pernah dicadangkan beberapa kali di bawah RMK 12. Namun tidak mendapat kelulusan atas alasan tidak ada peruntukan, tidak cukup uang dan sebagainya. Dan kini dicadangkan semula untuk RMK 13. Saya amat berharap projek ini akhirnya diluluskan kerana penduduk betul-betul memerlukannya. Kerana penduduk kampung dan rumah panjang di sepanjang laluan tersebut kini bergantung kepada jalan sempit yang sering dinaiki air ketika air pasang besar dan musim tengkujuh. Maka menjejaskan keselamatan, akses ke sekolah serta bantuan kecemasan ke rumah panjang sekitar kawasan tersebut. Contoh kedua, pembinaan Mahkamah Baru Seri Aman. Perkara ini telah saya bangkitkan beberapa kali di Dewan Yang Mulia ini. Dan jawapan terakhir Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri di Dewan Yang Mulia ini pada 25 Mac tahun 2024 bahawa Mahkamah Baru Seri Aman akan dibina siap atau akan mula pembinaannya pada tahun 2025 dengan kos RM64 juta dan dijangka siap 3 tahun selepas itu. Tapi malangnya Puan Yang Tua, setakat ini dah bulan Oktober tahun 2025, satu tiang pun belum nampak berdiri. Inilah yang saya maksudkan projek yang dijanjikan lambat siap atau dijanji tapi tidak ditepati atau belum ditepati. Begitu juga dengan masalah capaian dan liputan internet. Walaupun laporan rasmi menunjukkan kadar liputan 4G dan 5G di kawasan berpenduduk di Seri Aman mencapai kurang lebih 88% dengan 59 smart tower setakat ini. Sounds good, looks good dengan izin. Hakikat di lapangan menunjukkan masih ramai kampung-kampung rumah panjang terpenduduk berdepan masalah capaian dan kualiti liputan yang lemah atau tiada. Hal ini amat memberi kesan berlarutan, terutama sekali kepada pelajar. Usahawan kecil dan urusan komunikasi asas harian. Jadi wajar kerja memantau itu sering diadakan agar masalah tersebut dapat ditangani segera. Puan Yang Tua, isu-isu yang saya bangkitkan tadi hanyalah tip of the iceberg, sebahagian kecil daripada gambaran sebenar di lapangan. Hakikatnya masih banyak lagi projek-projek seperti projek jalan, jalan perhubungan desa, pembinaan jambatan, pemasangan lampu jalan dan banyak lagi yang menanggung nasib yang sama. Iaitu lewat disiapkan, berdepan masalah pelaksanaan, keadaan tidak dipantau, tertangguh tanpa kepastian bila akan dimulakan semula dan banyak lagi lah.